Bila bangun, dia bangun kain dia masih tayak awal. Tak. Bila dia bangun, dia berasa sejuk. Dia pun tengok Angry Bird. Dia pun duduk balik. Dia pakai cepat-cepat, tak batal, dimaaf pada syarak. Pasal apa? Dia pakai ditutup dengan segera. Yang batalnya dia biar dulu. Tak baik. Dia berabi Fatihah, biarlah. Lanjang-lanjanglah berabi Fatihah dulu. Faham tak? Tu batal. Pakai seksi tali halus sini. Sini tutup sikit. Style tiup, sini tali halus. Tali berat tu pergi ke atas kepala baru. Naik bas kapung pakai konduktor kacik teket. Konduktor tengok ke dia, kacik tangan. Berdarah hanya tangan. Ni masalah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tok Imam tua. Berat lanang. Kat belakang hitam itu. Lambat akan darah dah. Mana ni? Kena Tok Imam muda baru balik Jordan. Baca Fatihah kali, ayat kursi lalu. Lepas tu tahlil. Tahlil dah banyak 10 kali. Tok Imam muda. Dah 5 minit. Allahumma ansuril muslimin wal mujahidin fi kulli makan. Belakang, ada makan. Dia duduk luar belakang ramai-ramai. Peluh tunggu. Kita berapa banyak ke orang makan luar. Mari dah. Dah katik. Allah. Lama ni. Tali. Lepas tunggu dia seorang. Aku tahu kerja tak aku. Apa kata geletik kita. Baca doa. Dah panjang baca tahlil. Fatihah, kulhu, ayat kursi, doa lalu. Tahlil pendek. Doa tutup mulut. So gitu bahaya si minyak. Dah kata dah anda suruh kau. Sebab so punya bahasa. Awak tahu aku kata pisudu. Kata enggak. Nak seminggu apa? Ada berat nanam. Dia tengok. Berat. Jangan ambil air wangi. Orang duduk saja kan. Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siok, JKK. 4 orang duduk buah tepi sejik. Kita pun ambil minyak wangi, piak lama di tangan Tok Imam pun semua. Orang marah tak? Tak, terima kasih. Alhamdulillah. Syukran. Tak? Pergi sekali lagi ambil air mani. Tak? Seluk tanganlah seluar. Marah tak? Kejar sampai cerating. Nak bila kat depan hijau tak jalan lagi, ping, mana hijau dah, jalanlah. Kalau lama tak jalan kok, ping, jalanlah, hijau duduk. Kalau buat dah hijau, ping, dia wadah tak jalan lagi hijau ni. Dia biji suruh beti. Nak, dia telefon. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Lesen apa? Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Jalan. Betul tak? Nak cari dua mana orang khamak itu naik mutum bayang ni. Baca dia. Aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Sah. Oh, seronok pengantin. Iya. Yes. Kapur kan ada telaga luar, ada pula bini mandi luar. Dah orang puas main lalu tengok bini duk mandi, dah orang puas mandi takkan pakai burdah mandi. Dah tengah mandi kak tepuk situ tepuk sini tepuk kepek mari puas main. Bom masuk dalam telaga puas main.